Tradisi penulisan sejarah di China mempunyai akar yang sangat mendalam dan unik dalam perkembangan sejarah tamadun dunia. Sejarah di China tidak hanya ditulis sebagai catatan peristiwa masa lalu sahaja, tetapi juga sebagai cerminan nilai moral, budaya dan falsafah hidup masyarakatnya. Ia berperanan sebagai panduan untuk pemerintahan dan pembentukan sasiah generasi seterusnya. Sejak zaman dinasti Zhou dan mencapai kemuncaknya pada era dinasti Han, penulisan sejarah menjadi satu bentuk seni dan ilmu yang dihargai tinggi. Karya-karya agung seperti Shiji, iaitu catatan sejarawan agung, membuka jalan kepada pembentukan gaya penulisan sejarah rasmi dinasti yang dikenali sebagai sejarah analistik. Penulisan sejarah di China bukan hanya untuk merekodkan fakta semata-mata, tetapi juga digunakan sebagai alat pendidikan moral dan pembinaan identiti bangsa. Ia juga mencerminkan bagaimana sejarah digunakan secara aktif dalam pembinaan masyarakat dan pemerintahan. Oleh itu, menyusuri tradisi penulisan sejarah di China adalah menyusuri jejak intelektual dan budaya yang kaya serta menghargai betapa pentingnya sejarah dalam membentuk sesebuah tamadun. Sima Qian yang dikenali sebagai salah seorang sejarawan agung dilahirkan sekitar tahun 145 sebelum Masihi. Beliau dilahirkan di wilayah Lungmen yang kini dikenali sebagai Yuanlong. Sima Qian merupakan seorang sejarawan, ahli astrologi dan juga pegawai istana. Sima Qian diberikan tanggungjawab dan kepercayaan oleh Maharaja untuk menggantikan posisi ayahnya di dalam istana. Beliau telah dilantik melakukan kerja-kerja persejarahan dan menyumbang kepada sejarah negara. Sima Qian telah memperbarui takwim bagi dinasti Han, seterusnya menulis karya Shiji. Walaupun karya ini dimulakan oleh Sima Tan, namun penulisan ini wajar jika dianggap karya milik Sima Qian kerana beliau telah menulis dan menyambung karya ini melebihi apa yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya. Karya Shiji ini dibahagikan kepada 5 bahagian. Antara topik yang terkandung di dalam Shiji ini ialah berkaitan dengan hikayat Maharaja-Maharaja, keluarga bangsawan serta riwayat hidup tokoh-tokoh dan lain-lain lagi. Tokoh seterusnya ialah Ban Gu. Beliau dilahirkan sekitar tahun 32 hingga 92 Masihi. Beliau dilahirkan di Xianyang, wilayah Fufeng yang kini terletak di wilayah Shanxi. Ban Gu merupakan seorang sejarawan, ahli sastra dan pegawai istana semasa zaman dinasti Han Timur. Ban Gu berasal dari keluarga sarjana yang terkenal, iaitu ayahnya Ban Biao merupakan seorang sejarawan dan adiknya Ban Zhao ialah sarjana wanita yang terkenal dalam sejarah China. Sumbangan utama Ban Gu ialah beliau terkenal sebagai penulis dan penyusun utama karya historiografi penting iaitu Hanshu. Hanshu sebelumnya telah dihasilkan oleh bapanya Ban Biao dan kemudiannya telah disambung oleh Ban Gu. Hanshu mempunyai sebanyak 120 jilid dan di dalamnya mempunyai 4 bahagian utama. Hanshu juga merupakan salah satu daripada 4 buku sejarah standard dalam tradisi historiografi China. Ban Chao juga dikenali sebagai Chao Dagu. Beliau lahir sekitar tahun 45 hingga 117 Masihi di Anling Fufeng yang kini merupakan wilayah Shanxi dinasti Han. Beliau bekerja sebagai seorang sejarawan, penulis, pendidik dan juga sarjana. Beliau merupakan adik perempuan kepada Ban Gu dan anak kepada Ban Biao. Ban Xiao adalah seorang wanita terpelajar dari keluarga kaya. Sumbangan utama beliau adalah menyelesaikan bahagian Hanshu selepas kematian abangnya Ban Gu, terutamanya jadual Biao dan juga risalah tentang astronomi. Beliau merupakan pengarang Lingji, pelajaran untuk wanita, iaitu sebuah teks Konfusianisme yang memberikan panduan tingkah laku untuk wanita dan menjadi pengaruh besar dalam budaya Cina. Ban Chao berperanan sebagai seorang guru dan penasihat di istana yang mengajar Maharani Deng dan wanita istana tentang sejarah, sastra dan juga etika. Selain itu, beliau turut melibatkan diri dalam bidang politik.
Pan Jiao mempromosikan nilai Konfusianisme termasuk keseimbangan antara pendidikan wanita dan tanggungjawab domestik. Namun, Nui Ji sering dilihat sebagai konservatif oleh standard moden. Sebagai salah seorang wanita sarjana pertama yang direkodkan dalam sejarah Cina, Pan Jiao memainkan peranan penting dalam historiografi dan pendidikan wanita. Sekarang, Nui Ji kekal relevan dalam kajian gender dan juga budaya Cina. Tokoh seterusnya adalah Sima Guang ataupun lebih dikenali sebagai Su Ma Guang, dilahirkan pada 17 November 1019 Masihi. Beliau dilahirkan di Xia, wilayah Hunan, China. Beliau merupakan seorang ulama, negarawan dan juga seorang penyair. Beliau menamatkan pendidikannya pada tahun 1038 Masihi, lulus peperiksaan perkhidmatan awam dan segera berpindah ke pejabat awam. Sima Guang dikenal sebagai salah seorang ahli sejarah terbesar Cina melalui karyanya Zizi Tongjian yang menyusun sejarah Cina dari asal-usulnya hingga dinasti Song. Karya ini bertujuan untuk menyusun semula rekod sejarah yang tersebar menjadi bentuk yang lebih teratur dan berguna untuk pemerintahan. Selain itu, Sima Guang terkenal kerana menentang reformasi yang diperkenalkan oleh Wan Anxi, seorang pembaharu yang memperkenalkan perubahan besar dalam dasar kerajaan Song. Sima Guang mengetahui pihak konservatif yang menentang reformasi tersebut. Setelah bersara daripada jawatannya dalam kerajaan, Sima Guang menumpukan sepenuhnya kepada projek sejarahnya menghasilkan Zizi Tongjian yang terdiri daripada 294 jilid. Dalam karyanya, beliau menggariskan pola kitaran dinasti dan berpendapat bahawa pemimpin yang bijaksana dapat mempelajari daripada sejarah untuk memastikan kelangsungan dinasti.